kau guys. Saya naik Grab tadi tu. Serius naik Grab tu. Ni sekarang tengah tunggu Zul tu. Mana Zul tu? Pergi ayo I naik Grab. Okay guys, nanti kita akan berbuka di Thai Court. Nampak ke? Thai Court. Tapi nampak macam ni lagi cantik tu. Nampak ni. Ini kalau lepak sini, duduk sini, mandi pun boleh tu. Tu guys, Thai Court. Sekejap lagi, bukan sekarang sekarang baru pukul 4. Ada lagi 2 jam. Lama. Zul kau sini. Aku dekat Zul mana tu? Mana Zul tu? Saya rasa dia lalu jalan tikus. Lalu Thai Court balik ke? Misi mencari Zul sudah selesai. Ui, Zul potong rambut baru lah. Saya semalam ada macam nak potong tapi tak potong. Baik dah Zul. Gambar air. Baik dah Zul. Baik. Hujan. Cantik. Gambar cantik. Baju hitam. Yes, Thai Court. Bau kumpat. Jangan tunjuk makanan. Dia tengah siap-siap lah Zul. Happy lah. Happy lah tengok menu. Jadi sama juga. Lepas tu kita nak kena Sing je lah. mana Zian? Marilah masuk Toy Rush. Syak. Inilah Ushi. Masuk. Tadi dah. Oh lah, yang basic ke. Aku minat je yang ni. Aku ada satu kedai yang apa? Mahal sikit ah. Mana Zian? Mari puji memuji kepada Daraya ke? Saya ingat ke? Ya dah. Oh sorry. Ni bukan Ushi. Ni Nashi. Tunggu Zian. Guys. Kalau korang tengok vlog hari tu, ingat tak vlog yang ada orang beli baju kat High Culture? Dia pakai guys. Ni baju dia guys. Kami di Moli Fantasi. Tak tahu lah korang dengar ke suara saya. Sekarang ni Zul sedang bawa kereta. Tak jatuh ni. Mana Zul? Jatuh. Makan kucing. Bat. Aku nak manual. Makan tak ke? Kejap. Dia pemenang guys. Saya di scam. Menang guys, menang. Menewaskan Zul. Guys, saya menang 1, Zul menang 2, Zian Alah. 3, 2 Zul, saya 1, Zian Kosong. Zian sedang menentang orang luar. Asal Untuk kalah. Beraksi. Dia baik tu. Cepat tu. Maju tu. Boleh.
Okay guys, kami di tempat lain. Sekarang ni tempat lain pula. Lepas. Zul. Boleh beli Zul satu. Ada pedal macam ni tu setting dia apa? F1. Kan? Memang mau murah tapi Baik dia Zian. Macam nombor last dia Zian. Oh situ. Nombor 21 tu. Aduh. mungkin L kelang. aku try tadi pusing. Dia pusing terus je. Usi. Ni kau tu. Kita jumpa kau tu. Dia datang dengan air biasa. Lagi semasa. Oh, harga market. Ni One Piece Ni semua Luffy punya $90. $90. tak 132 kat. 132 kad berapa pack? Katak tu guys. Ada 5. Tak. Katak di sebalik. Way back. Jalan ni tu. Rekod ni. Cocok. Dia kena pakai untuk keluar. Tia. Jumpa engkau duduk sini Book sini Makanan tu guys. Nasi tu guys. Apa tu guys? Terima kasih Zul. Ni kau ambil. Apa tu? Biasanya tak ada orang beli. Aku tak tahulah lembu dia. Ini canai. Lembu. Jadi nak cukup ya.
Nak masam ni, masam. Yang ini. Ushi. Ushi tengok kan. Sedap tu Ushi. Sos Korea ke? Hot dah, hot dah. Belum sampai lah. Kepada yang tak tahan pedas, Jangan datang lah. ini kabus. Air manis. Manis juga. Ni manis. Ni manis. Siapa tanya ni apa? Ni roti canai bubur susu cair. 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 Dia macam ada tambah something kan. Apa paling best? Tak habis. Banyak tu Zian makan. Bagus tu. Aiskrim. Mabuk Zul. Betul lah. Kami baru selesai makan. Ini langgan tu. Langgan je tadi. Yes, thank you for the watching. Bye bye.